Harga emas naik bukan terus maksudnya kita makin kaya. Kalau emas tu dijual, untung tu dia ambil. Kemudian semuanya habis dia belanjakan. Sia-sia je lah simpanan emas selama ni. Apa lagi yang tinggal? Back to zero. Sebab tu bagi saya, untung bukanlah matlamat sebenar simpanan emas. Matlamat dia adalah untuk selesaikan masalah kewangan dan capai target kewangan dengan lebih cepat. Bila menabung emas, akhirnya kita nak kedudukan keuangan semakin kukuh dan semakin kaya. Jadi apa petanda dia? Pertama, masalah kerja bertahun-tahun tapi masih tak ada tabungan dah mula selesai. Bila konsisten menabung emas, tabungan semakin bertambah sampaikan kita mampu bina dana kecemasan bersamaan 12 bulan gaji. Bila tabungan makin bertambah, barulah kita semakin kaya. Yang kedua, hutang semakin berkurang. Dengan strategi yang betul, simpanan emas boleh digunakan untuk capai target bebas hutang miskin dalam tempoh 3 hingga ke 5 tahun. Bila beban hutang semakin berkurang, kedudukan keuangan kita semakin kuat. Yang ketiga, target keuangan jangka panjang lebih mudah dicapai. Contohnya, kumpul untuk dana haji, perkahwinan, pendidikan anak-anak, deposit rumah dan juga dana persaraan. Selama ni, simpan duit selalu bocor. Tapi bila dah mula menabung emas, simpanan lebih susah digunakan dan tanpa sedar, simpanan semakin bertambah. Emas ni bukan segalanya. Ia hanyalah salah satu alat keuangan. Tapi, emas bantu kita elakkan simpanan daripada bocor. Melindungi nilai daripada inflasi dan kenaikan harganya boleh menjadi booster untuk kita capai target kewangan dengan lebih cepat. Jadi bagi anda yang mahu mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, boleh terus isi borang sayap yang dah disediakan. Saya akan bantu anda daftar sebagai ahli dan kongsikan strategi simpanan emas yang sesuai mengikut kemampuan serta target kewangan anda.